Spread value sama dengan gold bar dan juga gold coin. Untuk jualan semula emas hiasan 999 ataupun 24K, kita hanya dikenakan spread value ataupun selisih harga di antara ne hingga 9%. Ne hingga 9% ni adalah selisih harga yang sama dikenakan untuk jualan semula gold bar ataupun gold coin, iaitu dinar. Dengan memiliki emas hiasan 24K, kita memakai dan juga kita akan dapat keuntungan yang sama seperti gold bar dan juga gold coin apabila kita jual semula nanti. Untuk memiliki emas hiasan 24K, tuan-puan boleh menabung seperti biasa di akaun Emasgap dan tukar ke gram emas di akaun Emasgap kepada emas hiasan 24K. Tuan-puan buat withdrawal, pilih PG jual dan buat pilihan emas hiasan 24K mengikut pilihan tuan-puan. Untuk bermula membuat tabungan emas, like dan follow saya, rujuk di profil saya. Saya akan hubungi untuk bimbingan ilmu emas dan juga tabungan emas. Assalamualaikum.